Tuan-puan, saya datang Kuching ni setahun sekali je tu. Ambil peluang ni belajar betul-betul. Setahun sekali je saya akan datang sini. Saya nak tahun depan saya datang, tuan-puan jadi testimoni kat depan ni. Alhamdulillah tabungan saya dah banyak, hutang saya dah ni, atau kalau tak tahun depan pun lagi 2-3 tahun. Sebab tuan-puan yang depan-depan ni, dulu sama juga datang belajar macam ni. Yang depan-depan ni dulu sama. Belajar ada hutang banyak lagi, saving tak ada. Sekarang dia orang dah kaya dah ni, tak kerja pun ada duit ni, kaya semua ni. Semua life T1 ni, bukan T20. T20 kena pergi kerja. Ni T1, tak pergi kerja, income besar ni. Okey. Jadi pada waktu tu, kenapa saya target 1 juta? Saya kira 5,000 sebulan. Kalau darab 12 bulan, saya kena ada income 60,000. 30 minit je lagi tinggal. Datang setahun sekali ni. Jauh pula tu. Saya kena cepat. Petang ni saya ada dinner dekat KL. Macam tu lah tuan-tuan lah saya. Petang ni saya ada dinner dekat KL. Public Gold punya ni, annual dinner. Okay. Saya kalau boleh nak spend masa banyak dengan tuan-tuan. Tapi itulah masa saya makin limited. Okay. 60,000 bagi 5%. Buka kalkulator kira-kira. 60,000 bagi 0.05. 60,000 bagi 0.05. Dapat berapa? Berapa? 1.2 juta. Jadi saya letak target pada waktu tu ialah 1.2 juta. Saya nak bina kekayaan sampai saya ada 1.2 juta. Letak target tu, hutang tak biar bayar lagi. Sebab tu tuan-puan, apa yang membezakan kita lagi 5 ke 10 tahun akan datang ialah 3 perkara. Tuan-puan kena ingat 3. Lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, kita adalah orang yang sama, kehidupan kita masih sama, kecuali 3 perkara. Pertama, apa buku yang kita baca sekarang. Yang kedua, dengan siapa kita berkawan rapat sekarang. Yang ketiga, apa impian kita, cita-cita kita pada hari ini. 3 ni akan membezakan kita lagi 5 ke 10 tahun akan datang.